Okey, so kalau dah lama kita buat pemeriksaan lah. Okey, kalau rasa tuan-tuan perempuan sakit dada ni kan, dia boleh jadi pelbagai tau. Okey, sakit dada ni tuan perempuan, dia boleh, kita kata dia boleh jadi pelbagai. Alright, sakit dada perempuan dia boleh jadi pelbagai. Yang mana perempuan dia boleh jadi first kali, dia boleh jadi rasa macam tekanan dekat bahagian dada kan. Kadang-kadang kita rasa jantung kita dada kita ni rasa ditekan-tekan. Okey, yang keduanya perempuan rasa sesak, nak tarik nafas rasa sakit, nak hembus nafas rasa sakit. So itu bukan perkara normal lah. So yang keduanya tuan-tuan perempuan, yang keduanya adalah kita rasa ketat dekat, ketiga, okey, ketat dada. Okey, kita rasa ketat dada. Kadang-kadang kan kita rasa macam ada angin dekat bahagian tengah. Okey, kadang-kadang ada orang dia sendawa baru hilang. Okey, so bukan hanya angin tau, dia boleh jadi juga disebabkan masalah jantung lah. Rasa ketat dada ni, and then rasa berat dekat bahagian dada. Okey, berat dekat bahagian dada. Okey, yang mana berat dekat bahagian dada ni ibarat macam ada benda berat hempap dekat bahagian dada, sampailah kita rasa macam susah nak bernafas lah. Okey, sampai kita rasa susah nak bernafas. Dan yang seterusnya tuan-tuan perempuan, rasa berat dekat bahagian dada, and then rasa nyeri, rasa pedih hulu hati, rasa menyucuk-nyucuk. Itu adalah simptom-simptom yang merujuk kepada masalah jantung. Which is simptom ni tuan-tuan, ada bukan hanya sakit dekat bahagian kiri je. Ada orang boleh jadi dekat bahagian tengah, dekat bahagian kanan, dekat bahagian rusuk kita.